Doa perokok tak mustajab. Bagaimana amalan mereka? Nak kata mutlak tak mustajab pun susah juga. Doa ni ada apa jenis? Ada doa yang membabitkan hajat dia dengan Tuhan. Hajat biasa dia dengan Tuhan. Di antara dia dengan Tuhan. Tuhan beri atas kurniaan. Doa yang jenis ni dia ada kaitan dengan amalan saleh. Kesoleh lagi soleh orang tu lagi mustajab doa dia. Nabi cerita tentang satu orang lelaki yang musafir, yang kita tahu kan, yang rambut kusut masai dalam keadaan musafir. Dia kata, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Nabi kata, wa malbasuhu haram, wa mat'umuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa aina yustajabalah. Dia makan haram, pakaian dia pun pakaian haram, keadaan alam haram. Macam mana Tuhan nak mustajab doa dia? Seakan-akan orang yang makan yang haram, pakai yang haram, doa tak mustajab. Jadi doa-doa macam ni kadang-kadang kurang mustajab kerana Allah Ta'ala tak suka. Dan Allah Ta'ala dan malaikat tu pun tak suka juga orang yang busuk. Kalau dia busuk tak upaya, dia memang kena kesedung pitrai macam-macam dah, tu cerita lain dah. Kan? Dia makan belacan, dia cerita lain. Ni dia sengaja dia duk bubuh Marlboro dalam mulut dia. Jadi kira dia sendiri bau bawang pun malaikat tak mau busuk. Bukan kata malaikat tak mau tu malaikat rahmat, tak mau. Jangan kita buat layak buruk lah. Setengah orang kata malaikat tak mai kalau sekiranya rumah ada alat muzik. Dia kata bila dekat dah tua dah, dia bubuh alat muzik banyak, takut malaikat mai. Dia kata aku malaikat tak mai dah, dia kata alat muzik mai, tengok ni dia belah. Hak tak mai tu rahmat. Rahmat. Malaikat mai juga ambil yang duk tak mana orang ambil lah. Kan? Okey. Doa yang jenis ni, ya Allah banyakkan rezeki aku, ya Allah beriku. Yang ni macam susah nak mustajab jika kita ada benda yang tak settle dengan Tuhan. Tapi ada bahagian doa yang memang jadi hak kita. Allah mustajab. Contohnya, orang zalim kita. Orang zalim kita. Orang kita zalim seseorang dan dia terinaya. Dia doa pada Tuhan. Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum. Karena takutlah doa orang yang kena zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi al-hijab. Tak ada antara dia dengan Allah dan hijab. Wa in, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata, wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Sekalipun yang kena zalim tu seorang yang fajir, seorang yang jahat. Jahat tu dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita buat zalim, dia doa dia jalan. Dalam sebagian riwayat, wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir. Orang kafir, kita nanya dia. Kita katok dia tak benar, dia biasa ya. Dia misal doa, manusia ni masa dia relax, dia pergi kat tokong tu, bagi tokong makan buah limau. Lepas tu dia minta rezeki, tokong pun nak makan limau, dia kena bagi. Tapi bila dia sangkut, betul-betul dia lah masalah, dia tak peduli lah benda ni. Dia betul-betul menyeru pada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar. Dia akan panggil ya Allah, ataupun dia akan tahu zat yang sebenar, the supreme being. Dia akan wahai Tuhan. Hati dia akan pergi, tu tabiat dia. Jangan heran walaupun kita tengok dia kafir, kita kena kita zalim dia. Tuhan Maha Adil. Kita kadang-kadang kita jangan lupa, kita sama-sama Muslim, kita buat nanya kat orang. Lepas tu walaupun kita sembahyang, kita minta kata Tuhan yang kita minta tu, Tuhan tu juga dia minta. Tuhan yang kita mengadu tu, Tuhan tu juga dia mengadu.
Ni bukan orang politik yang sibuk tak boleh dengar. Ni Allah Azza wa Jal yang tahu segala tingkah laku hamba-Nya. Dia tahu siapa yang zalim dan siapa yang tidak zalim, siapa yang benar. Kita tak payah duk perelok ayat kata sebenarnya saya tak salah apa Tuhan, dia memang salah. Tuhan Maha mengetahui apa yang tersirat dalam setiap hati manusia. Bila kita zalim orang, walaupun kawan tu barangkali bisu nak sebut pun tak boleh kat Tuhan, dia angkat tangan air mata je turun, tapi Tuhan tahu. Mungkin kita kamin hafal Asmaul Husna punya bagus, tapi dia tak erti apa, dia panggil Tuhan tolong saya, dia jahat. Banyak tu je dia tahu nak sebut, Tuhan tolong dia. Jadi ada dua jenis tadi. Saya sampai di rumah dari musafir dan tak sempat solat maghrib, boleh tak dijamakkan solat setelah sampai di rumah? Boleh dijamakkan, tapi tak boleh diqasarkan. Kalau tidak, tadilah musafir, kita sembahyang maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat. Tapi dah sampai ke rumah, maghrib 3 rakaat, Isya kena jadi 4 rakaat.